Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita nak tunjuk ini Honda HR-V facelift 2025. Pasang kita 8 barang. So dari segi luar kita tengok dulu. Warna all black. First kali yang kita nak tunjuk ini. Ini adalah trim untuk piano black, glossy black untuk Honda Vezel lah. Ini dekat overseas lah. So kita pasang dia 1, 2, ni 3, 4. Kiri kanan semua 8. Next, ini tengok door visor original Honda untuk HR-V Vezel modulo punya, dalam transparent. So memang cantik lah. Ada paku lagi, ada paku, ada 2 piece paku lah, gam dengan paku. Ok, ini untuk bahagian luar. Dari segi depan ada kamera. Ini kamera untuk kamera 360 depan lah. Lepas tu ini sensor 1, 2, 3, 4. Front sensor original datang sekali dengan lower grill. Kalau RS merah, kita tukar merah. Ini silver, kita pakai silver. Kita buka pintu, kita tengok tu ada sport pedal. Siap dah revet semua. Okay, lepas tu ada rear view auto dim. Ini rear view auto dim ni original untuk Vezel. Kat Japan samalah, dia borderless. Bila cahaya silau dia dim kan. Kita akan tengok kejap lagi. Lepas tu ni dashcam Honda pun kita pasang, original Honda, depan dan belakang kita pasang. Ok, lepas tu ni semua set speaker 9 piece punya set. Ini ada pillar, dapat sekali boost tweeter. Ini ada center speaker, dapat sekali boost center mid speaker, sama juga situ. Lepas tu pintu 4 lah. Ok, jom. So ini Locatech. Kita tukar sekali cover ni, kita ambil yang Vezel ETC ni, kita custom masuk Locatech. Ok, bila start boleh check baki lah, boleh masuk kad. Sensor dia ni atas ni, kita kena potong sikit tinted, kita letak sensor, dia akan function dengan elok lah. Ok, bila start kereta, dia menyala. Ni tak ada kad, dia tulis tak ada kad lah. Kalau ada kad, dia tulis baki lah, tekan boleh check. Ok, siap. Locatech custom lah, ini rare punya item. So malam ke siang ke semua tak silau. Ok, sekarang belum start kereta dia silau kan, kita tengok. Kejap lagi lampu tu akan jadi kecil. Tu nampak dia jadi biru. Ok, itu rear view auto dim. Ok, so ini Honda HR-V player original untuk facelift. Belakang dia slim lah, boleh tambah speaker. Lepas tu dia buat 360. 360 ada cara nak on dia, ada 3 cara. First, reverse. Reverse, automatic view belakang. Ok, nampak tak view belakang? Ya, aku tutup lampu. Tu view belakang. So kalau kita nak reverse, line dia pun gerak. Ada kucing tu, nampak tu, ada kucing tu. Gambar dia memang full HD Ok, so next macam mana nak on. Dia boleh touch screen. Kalau ni nak tutup, tekan pangkah ni. Dia juga dah pasang sensor depan. Dia automatic link dengan sensor depan, auto triggered. Ok, nampak? Bila dah sampai yang middle, yang kuning, dia akan pop up keluar 360. Ok, so kita tolak P. Ok, kalau ni macam mana kita nak on? Ada 2 cara. Dulu kita buat video yang lama-lama, kita tekan double switch, double signal, dia keluar kan. Tapi sekarang tak perlu tekan double signal ni. Sini ada 1 button. Ok, kat sini aku letak 1 button, tekan, dia on. Ok, so kalau aku tekan lama, dia tutup. Nampak? Siap 360 punya sistem ni. Ok, so kereta ni itu saja 8 barang. Siaplah dengan kita. Ok, jumpa lagi.